Cerita tak tahu aku. Ha. Tak ada mesin ni. Aku benar. Tolong. Apa ni bau sekejap? Aku benar. Aku nak makan aku lapar. Makan apa? Ni, aku nak makan ni. Apa ni? Aku lapar. Oh, ni yang tarung itu Aku lapar. Yang selalu. baru ni. Yes. Oh. Jadi, aku nak benar. Aku nak makan. Aku nak review yang benar ni. Yang aku pandai bertarung dan juga aku pandai makan kunafa tarung. So, kau makan kunafa tarung ni kau boleh bertahu dengan aku pula. Yes. Jadi, jom aku nak review. Yang keempat. Okey, jadi aku ada dapat kunafa ni. Dapat ni kunafa tarung. Aku tak tahu. Dia yang barunya. Aku nak faham macam biasa lah. Macam ni. Dalam dia. Lepas tu dia akan bagi yang tarungnya ni. Dia akan bagi bertarung dengan cili. Okey, jadi kau tuang je cili-cili ni semua kat dalam ni. Dan jangan lupa. Paling penting adalah. Ni. Kunafa yang menggunakan sambal. Sambal makan dengan kunafa. Jadi aku nak try macam mana. Rasa dia pun aku tak tahu. Dalam dia ada daging. Ada daging? Ya. Daging apa? Daging tarung lah. Oh ya? Jangan sampai aku daging dengan kau. Uish. Jarang lah aku jumpa nampak ni. Kunafa yang ada sambal-sambal ni. Aku tak tahulah. Aku tengah rasa dulu. Rasa dia tak tahulah rasa apa. Ya Allah. Lelok gila. Sambal dia. Pedas ke? Tak pedas. Dia rasa macam. Try dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Suri dua mal. Wah! Sedap ya!